Hai guys, on lagi. Hari ni I mau introduce S70 lama dengan S70 baru. Apa beza dia orang? Jom kita sekali tengok. First, S70 lama, kita boleh nampak dia punya sinar ada LED macam ni. Okey, yang baru punya dia tak ada. Lagi kita punya bonnet punya design, body kit dia lain. Ini yang kita punya S70 baru. Sinar dia jadi ada macam dulu. Dia buat dekat tengah. I sekarang buka sinar kasih you tengok. Okey, nampak? Dia punya sinar dekat bawah. Dulu dia sambung dengan dia punya daylight. Ini kali dia buat dekat tengah. Dalam tu lampu. Okey? Body kit laki smart, laki gelam. Okey? Dulu punya dia macam flat. Ini kali dia punya body kit dia ada buat design lagi. Ada orang cakap macam Saga FLX ada body kit. I rasa ini lagi sporty daripada tu. Dari belakang kita boleh nampak S70 baru dengan S70 lama banyak beza. So you boleh nampak kita punya S70 baru dia punya body kit lagi canggih, lagi geram. Bawah dia lagi besar, lagi keluar. Dia macam spoka lah. Okey, sini ada buat luar, sini ada buat luar body kit. Okey, tengah-tengah dia punya lampu dia buat satu lubang untuk itu fault line. Okey. Lepas tu kalau lama punya you boleh nampak dia macam muda sikit. Okey, kita masuk interior S70, kita boleh nampak, wah, imagine satu barang tak sama. Ini atas semua jadi hitam, black color. Okey, dulu semua jadi grey color. So senang tak kotor lah kita cakap. Ini kali dia susah yang kotor. Okey, lepas tu sama kita ada fresh air, ada sunroof sendiri. Okey. Laki satu, kita banyak orang cakap, sedan saya beli tak ada Apple CarPlay. Saga pun ada. Ini kali bottom dengar customer cakap, so ini kali sedan 70 fresh S kita ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Laki satu, dia berjalan wireless punya, tak payah pakai kabel. So macam Saga lah, pakai complete Bluetooth sudah boleh connect. Okey, paling penting apa beza? Gantung baru. Okey, gandong ini kali kita jalan 4 cylinder 1.5 turbo. So dulu bising semua, 3 cylinder goyang lah. Ini kali by choice you boleh beli S70. Sebab apa? Gandong sudah jadi baru. Okey, boleh nampak. Ini yang 4 cylinder 1.5 turbo, 3 cylinder 1.5 turbo. So you boleh nampak dia goyang banyak. Ini yang beza S70 baru dengan lama punya point. Tapi kalau you masa bawah ada beza banyak lah. Soundproof satu, pick up, smoothie dengan handling. I rasa ini kereta semua sudah improve lah. Tapi ini kita tak boleh pakai mata nampak. Boleh datang tengok kereta, boleh cari saya Ong from Poton Jualan Mulia. Kita sini Johor Bahru area, Pemanjaya tempat sini. So see you guys. Kalau you boleh datang cari saya, beli kereta. Ting Poton, ting Ong. Bye bye.